Sekarang kita berada di Pangkalan Hujung Batu yang mana merupakan satu pangkalan lama dulu di sana, di mana terdapat perkhidmatan perahu tambang. Penduduk-penduduk daripada seberang Sungai Perai sebelah kiri ini nak pergi ke stesen kereta api di seberang sana akan mengambil perahu tambang. Orang mengayuh perahu bawa orang yang akan pergi ke seberang sana sebelah Perai untuk naik kereta api. Di belakang saya berdiri ini ialah di sebelah kiri Sungai Perai ialah Kampung Perlis. Kampung Perlis merupakan penempatan awal pada tahun 1745 di mana Tengku Anjang Johan, seorang anak Raja Kedah, telah datang membawa pengikut-pengikutnya membuka Kampung Perlis dengan tujuan untuk membuka bendang di kawasan Maybank hingga ke Balai Polis Bagan ni bagi menyediakan bekalan padi atau beras. Kerana Kuala Perai merupakan pelabuhan penempatan awal yang telah ramai. Dan tak jauh dari sini juga ialah Kampung Bagan Dalam. Bagan Dalam di mana pada 1756 Syekh Muhammad Akil telah datang bersama adiknya Gulam Khan yang pada awalnya mereka datang ke Batu Uban. Kemudian setelah berkahwin dengan keluarga Datuk Janatun Tamuda Intan, disarankan dia datang buka Kampung Bagan Dalam, iaitu pada 1756. Jadi makam dia nanti dapat kita lihat kemudian. Sekarang kita berada di Kuala Perai. Di belakang kita dapat lihat muara Sungai Perai dan jambatan kereta api yang menghubungkan stesen kereta api Batuas, rangkaian kereta api seluruh Semenanjung Tanah Melayu. Jadi hari ini kita nak cerita sikit tentang Perai ini. Asalnya daripada nama istilah Perai ini daripada perkataan bahasa Siam Langkah Suka dulu yang bermakna kumpul sini, iaitu Panglima Siam Awi Dicu ketika nak menyerang Melaka merupakan tempat mengumpulkan rakyat-rakyat tentera Siam nak menyerang Melaka pada awal 1400. Itulah perkataan Perai. Kumpul rakyat di sini, mai kumpul di sini. Kemudian dalam catatan Inggeris, Kuala Perai telah mempunyai temenggung dilantik oleh Sultan Kedah pada 1700, yang mana nama temenggung itu ialah Temenggung Abdul Rahman atau penggelarannya Temenggung Pak Hujan. Ini disebut oleh R.O. Winstead dalam sejarah The History of Perak. Perai dibuka oleh Temenggung Abdul Rahman ataupun Temenggung Pak Hujan. Kuala Perai bertambah meriah dimajukan lagi dengan pelabuhan di mana pada 1778 Tunku Abdullah sendiri sebagai Raja Muda Kedah mempunyai 3 gudang rotan di mana hasil mahsul yang keluar daripada Kuala Perai ini dikutip cukai dan diperdagangkan di sini. Dan pada 1786 Datuk Panglima Bijaya Muluk Shah Bandar Pikamajaya di Kuala Perai sebagai wakil Raja Abdullah berurusan dengan Francis Lake. Jadi menurut Francis Lake, ketika itu Kota Perai diselenggarakan oleh Raja Jalil Muda dan Maharaja Setia. Belum lagi perjanjian Francis Lake menduduki Pulau Pinang. Jadi inilah pentingnya Kuala Perai merupakan pusat pemerintahan awal seberang Perai. Di mana selepas itu seberang Perai di peringkat seterusnya pemerintahan Sultan Kedah telah berpindah ke Kampung Kota. Selaras dengan perkembangan Tanjung Penaga yang telah dibuka dan juga pengambilan seberang Perai pada 1800, maka terbentuklah penempatan-penempatan baru dan pekan-pekan baru di sepanjang pantai seberang Perai Utara. Jadi ada 10 bagan yang menunjukkan penempatan awal itu bermula selepas perjanjian 1800, dan Batuas itu sendiri mempunyai sejarahnya di mana meriam timbul mendapat nama daripada terjumpanya penemuan meriam ditemui di beting Kuala Sungai Perai. Meriam ini dipercayai daripada peninggalan kesan perang antara Angkatan Kedah dengan Inggeris 1791. Jadi meriam itu kemudiannya dipindahkan ke tapak yang sekarang ini menjadi stesen kereta api Batuas, dan akhir sekali dibawa sebelah pangkalan Sultan Abdul Halim, yang di situlah tempat itu mendapat nama Meriam Timbul, yang mana di situ juga bermulanya tadi yang katakan 10 bagan itu. 10 bagan yang dimasukkan itu bermula daripada Bagan Lalang, Bagan Serai, Bagan Dalam, Bagan Luar, Bagan Tuan Kecil, Bagan Ajam, Bagan Jermal, Bagan Lebai Tahir, Bagan Tambang dan Bagan Belat. Bagan yang sebenar ataupun Batuas itu kemudian mendapat nama lebih kurang 1830-an, mengambil sempena nama pemerintah negeri Selat iaitu W.J. Batuas. Jadi nama Bagan semakin dilupakan di tempat asal. Di Provinsi Madisli itu lebih dikenali dengan nama Batuas. Sekarang kita berada di Pekan Darat yang mana terkenal di seberang Perai ini sebagai tempat pandai besi.
tengok macam mana cara nak buat keris. Jadi nak jadi sebilah keris ni bukannya senang, melalui beberapa proses. Biasanya kalau nak buat keris yang ikut undang-undang ni kena campur banyak besi yang tak dicampur-campur lah. Yang kalau dia nak buat di senjata lah. Selain daripada keris yang kita lihat tadi, sekarang ni yang banyak menerima tempahan ialah seperti pisau menoreh getah, kemudian kacip yang juga merupakan hiasan. Misalnya peluru-peluru meriam dibuat di sini, dan juga cop mohor kedah pun dibuat di sini. Kepandaian tukang besi Pekanbaran memang dah tersohor. Jadi inilah warisan peninggalan kepandaian besi orang Melayu, khususnya daripada Seberang Perai ini yang masih ada di Pekanbaran, yang sama-sama kita pertahankan sehingga hari ini. Dan kalau ikut dah 7 generasi lah mereka ni bertukang. Sekarang kita berada di Pekan Darat, Seberang Perai Utara, di mana tapak inilah dulu merupakan tapak awal pekan yang dikatakan Pekan Darat itu. Kenapa dikatakan Pekan Darat? Kerana dia merupakan suatu pekan kecil di mana ada juga pasar hari. Di sini ada 4 persimpangan. Dulunya penduduk-penduduk daripada sebelah timur untuk pergi ke Pulau Pinang dulu terpaksa berjalan kaki ataupun naik kereta lembu. Kita berada di Masjid Permatang Tok Gelam, Seberang Perai Utara. Jadi untuk itu kita ingin bertanya sikit kepada Tuan Pengurusi, Tuan Haji Ismail. Boleh cerita sikit tentang masjid dan juga kubur ni, kubur siapa ni yang kita berada ni? Setakat yang saya tahu ini adalah masjid yang kedua lah. Yang pertamanya mungkin di sekitar tahun 1947 lah. Dan yang keduanya setelah dibina semula pada tahun 1966, yang di mana dirasmikan oleh almarhum Tun Abdul Razak yang mewariskan tanah untuk dijadikan masjid ni, diwakaf oleh seorang yang dipanggil Tok Gelam lah. Saya dipahamkan Tok Gelam ni berasal daripada petani. Ada berlaku dulu perang Siam, Tok Gelam dan sebagainya, lari ke sini, dan dialah yang dikatakan membuka kampung ni dan seterusnya mewakafkan tanah-tanah ni untuk dijadikan masjid. Sekarang kita berada di Pekan Ahad Penaga, salah satu pekan hari yang paling terkenal di Seberang Perai Utara ni. Jadi Pekan Ahad ni merupakan satu konsep supermarket bagi orang Melayu sejak daripada zaman dulu sampai hari ini, kerana terdapat berbagai-bagai keperluan untuk orang tempatan membeli belah. Sejarah Pekan Ahad ni dia bermula daripada asalnya di Penaga ni Pekan Khamis pada tahun 1950 lagi. Pekan hari ini merupakan supermarket bagi orang Melayu. Jadi Pekan Penaga ni antara pekan hari yang tertua di Seberang Perai Utara ni, kalau dikira umurnya lebih daripada 70 tahun. Dan kalau kita lihat di belakang ni ada pokok penaga ataupun penaga laut, yang mana nama Pekan Penaga diambil sebenar nama pokok penaga. Dipercayai dulu di sekitar Pekan Penaga ini banyak pokok penaga. Sekarang ni tak ada lagi pokok penaga. Ini satu-satunya yang masih tinggal, di mana nama penaga diambil sebenar dengan nama pokok penaga laut ini. Ini adalah makam ataupun perkuburan yang terawal di Penaga, berasal daripada Kedah, pada Bakau Tua ataupun Kuala Muda. Jadi ini membuktikan bahawa Penaga telah wujud sebelum 1800 lagi, selaras dengan peta lama yang ada pada catatan Inggeris. Menunjukkan Pekan Penaga telah wujud lama. Tetapi kepimpinan yang memajukan, yang terselah ialah selepas zaman Perang Musuh Bisik atau Perang Kedah Siam 1821-1842. Yang datang awal adalah Hakim Tam. Ikut dalam sejarah, Hakim Tam datang daripada Pulau Timbul semasa Perang Kedah Siam. Dan ketika itu juga Haji Sakaf ni telah bersama dengan penduduk-penduduk Kedah yang membuka bendang-bendang di Seberang Perai ni. Ini berdasarkan satu surat yang ditulis oleh Haji Saleh yang datang daripada Pulau Timbul. Dia kata, kami ni duk ada di Penaga. Dia tulis surat pada Tengku Anum. Kami berada di Penaga. Kami nak balik ni, Tengku adakah di Jitera ni, di Kubang Pasu ni aman? Siam ada lagi tidak? Dia tanya surat tu. Masa dia tulis tu dia berada di Penaga. Dia kata kami bersama-sama orang Tengku. Orang daripada Pulau Timbul, daripada Jitera semua lah, Kubang Pasu lah. Ini makam kubur Tuan Haji Hashim bin Muhammad Sakaf. Muhammad Sakaf bin Hakim Tam. Hakim Tam ni yang datang daripada Pulau Timbul. Ini kubur makam Tuan Haji Muhammad Sakaf bin Hakim Tam. Makam Datuk Haji Syekh Adnan bin Haji Hashim, Mufti Pulau Pinang yang ketiga. Sekarang kita berada di bangunan yang tak dapat lihat di belakang saya ini.
dulu merupakan pondok pengajian yang telah diasaskan oleh Syekh Abdullah Fahim pada tahun 1925, di mana bangunan ini merupakan bangunan sekolah, madrasah dan juga pejabat, dan di belakang bangunan ini terdapat pondok-pondok pengajian Islam secara tradisional. Sekarang kita berada di pekarangan Rumah Sejarah Pala Batas, iaitu merupakan suatu rumah yang sangat penting dalam sejarah kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Sebelum Tunku Abdul Rahman berangkat ke England untuk berunding mendapatkan kemerdekaan, beliau telah merujuk kepada Tuan Syekh Abdullah Fahim bagi mendapatkan satu tarikh yang membawa keberkatan kepada kemerdekaan Tanah Melayu. Dalam perundingannya bersama dengan Syekh Abdullah Fahim di rumah ini, maka telah ditetapkan tarikhnya pada 31 Ogos 1957 bersamaan dengan 4 Safar 1377 Hijrah. Di belakang saya ini dapat kita lihat lagi struktur binaan kubu pertahanan Inggeris yang dibina pada zaman Perang Dunia Kedua tahun 1941 hingga 45. Ketika itu untuk menahan serangan Jepun yang marah daripada utara, bermula daripada Jitra turun hingga ke sini. Jadi di sini merupakan wilayah Inggeris. Sungai Muda membahagikan Pulau Pinang dengan Kedah. Peranan kubu sangat penting untuk sebagai benteng pertahanan yang pertama untuk masuk ke negeri Pulau Pinang. Ketika itu jambatan yang kita lihat ni, Jambatan Mumung 5 ataupun Jambatan Merdeka belum wujud, sebab dia Jambatan Merdeka yang siap dibina pada 1957. Kita sekarang ni berada di Galeri Arkeologi Gua Kepah, Penaga Seberang Perai Utara, yang merupakan galeri menempatkan rangka manusia yang berusia lebih daripada 5,000 tahun yang lalu. Semasa penemuan dia berada dalam 3 guar. Gua ni orang ini panggil guak ni, bukit kecil, lebih kurang setinggi 15 kaki. Di dalam tu tersimpan 41 rangka manusia. Bukit-bukit itu telah diruntuhkan. Kalau hari ini pun kita dapat lihat sebahagian kecil yang tinggal kerana dalam pembinaan jalan, ban dan sebagainya. Okey, kita berada di rumah Tuan Haji Syekh Adnan Haji Hashim, bekas Mufti Pulau Pinang yang ketiga. Jadi rumah ni telah dibina semula ataupun dipindah daripada bayan lepas pada tahun 1950-an dan dipasang di sini, di tapak ni, di Penaga, dan kekal sampai hari ini. Rumah tradisional Melayu yang patut dipelihara sebagai satu warisan. Di sinilah sebahagian daripada Sungai Perai yang asal, hulunya dipanggil Sungai Kulim. Jadi di tepi sungai inilah dulu terdapat pokok ara, dan di pokok ara tu ditambat kuda pihak Inggeris lah, kerana ada balai polis tu, balai polis dan kastam di sini, yang mana kedudukan ara kuda ni di sempadan antara Pulau Pinang ataupun Seberang Perai dengan Kedah. Jadi setelah pengambilan Seberang Perai, sempadan telah berubah daripada ekor kucing terus melalui ara kuda sehinggalah ke Seberang Perai Tengah dan seterusnya ke Relau. Di situ juga dulu selepas pengambilan tu ditubuhkan ladang Wellesley oleh pihak Inggeris. Pada asalnya lah dusun lada, ditanam lada oleh orang-orang yang Aceh yang datang sebelum itu, yang datang membuka tapak di sini dengan menanam lada. Peneroka awal itu ialah Cikgu Abdul Hamid yang telah kita interview itu. Dusun lada tadi ni, bila dah dapat tu, orang putih ambil, Aceh tu lari keluar. Kemudian Wellesley Estate jual kat ni Bang Sifat dengan Adam Mugan Pilih. Adam Mugan Pilih kat Tajam dengan Bang Sifat. Inilah batu sempadan British and Siamese boundary ataupun sempadanan British Siam yang terletak di ekor kucing Seberang Perai Utara. Batu sempadan ini telah dibina pada 1832 berikutan daripada Perjanjian Beni 1826 dan revision Perjanjian Beni 1831. Kemudian batu sempadan ini juga menjadi tanda yang kedua bagi perjanjian yang telah dibuat pada 6 bulan Mei 1869 berikutan dari perjanjian Kedah Knock Treaty English Siam. Sebahagian lagi wilayah Kedah telah diambil oleh British ataupun diserah oleh British ketika Sultan Muhammad Tajuddin Mukarram Shah, di mana sebelum itu wilayah-wilayah seperti Arakuda, Tasik Gelugok, Penanti termasuk dalam kerajaan Kota Perai milik Kedah. Dan batu sempadan ini menjadi tanda juga terus ke Arakuda hinggalah ke Bukit Bertajam dan ke Seberang Perai Selatan. Inilah jabatan kereta api Pinang Tunggal
Jalan kereta api ini telah siap dibina pada tahun 1915 semasa pemerintahan Inggeris di bawah FMSR ataupun Federated Malay State Railways. Semasa pemerintahan Jepun bercadang untuk menyambung jalan kereta api ini ke pinggir Sungai Muda, di mana mereka merancang untuk membuat pengkalan. Namun tak dapat disiapkan, iaitu lebih kurang antara tahun 1941 hingga 45. Tetapi batas, orang kampung panggil batas Jepun tu, memang sampai sekarang masih dapat dilihat lah, yang dicadang untuk bina jalan kereta api atas tu, tapi tak sempat dibina. Inilah batas Jepun, binaan tanah yang telah ditinggikan lebih kurang setinggi 6 kaki ataupun 2 meter, dan lebarnya ditapak 20 kaki ataupun 6 meter, dan di atasnya lebih kurang 5 meter. Binaan ini telah dibuat semasa pemerintahan Jepun 1941-1945 di zaman Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah untuk menghubungkan batas ini untuk dijadikan jalan kereta api, menghubungkan jalan kereta api sedia ada ke pengkalan yang dibina oleh tentera Jepun di tepi Sungai Muda. Namun jalan ini tak dapat disiapkan dalam tempoh tersebut, dan inilah tinggalan yang masih ada yang disebut orang oleh sebagai batas Jepun. Sekarang saya berada di Permata Janggus, iaitu di Surau Tuan Guru Haji Majid bersama dengan Tuan Farid, pengurusi Surau Tuan Guru Haji Majid. Jadi nak tanya sikit sejarah Tuan Haji Majid ni. Mengikut catatan lah, dalam catatan saya sekitar 1890. Yang paling kuat bukti dan data tu adalah dalam bibliografi Mufti Pulau Pinang, khususnya Mufti Pulau Pinang yang ketiga, Datuk Syekh Adnan. Ya. Jadi Datuk Syekh Adnan mengaji dengan Tuan Majid pada tahun 1917 sehingga 1918. Kemudian kitab, dalam catatan kitab tu ditulis telah disempurnakan lupah ini pada duha Khamis 18 Ramadan 1347 Hijriah 1929. 1900 tu memang dah wujud pondok ni lah. Tersebar luasnya pendidikan, khususnya pondok Tuan Majid ni, sehingga kawasan sini semua adalah kawasan pondok dan dipanggil hujung pondok lah. Orang ni sampai hari ni kalau orang kampung asal dia akan panggil hujung pondok lah. Okey, terima kasih banyak Tuan Farid, pengurusi madrasah lah Tuan Guru Haji Majid dan sekolah ni. Kita SP Channel mengucapkan terima kasih. Mungkin boleh kita berjumpa lagi dan ucapkan tahniah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Haji Dahlan dan SP Channel kerana sudilah bertamu di kami di sini dan menceritakan khususnya susuk tubuh seorang ulama yang bagi saya sangat-sangat berjasa lah. Untuknya di daerah ini.